Yeah, Borak Hustle Life, Borak Hustle Life. Yeah. Podcast yang real, podcast yang hidup. Dari jalanan ke kejayaan. Mari kita borak. Borak Hustle Life. Kita grind setiap hari. Dari kosong sampai jadi. Kejar mimpi tak berhenti. Cerita jatuh bangun, inspirasi diberi. Borak Hustle Life, suara hustler sejati. Borak Hustle Life, kita grind setiap hari. Dari kosong sampai jadi. Kejar mimpi tak berhenti. Buka minda, buka jalan, peluang dicari. Borak Hustle Life, podcast generasi berani. Dulu tak nampak jalan, sekarang nampak visi. Belajar dari gagal, itu guru paling pasti. Duduk semeja kongsi, cerita penuh isi. Usahawan pencipta, semua ada misi. Tak kira umur, bangsa atau latar. Kalau ada usaha, rezeki pasti bersinar. Dengar pengalaman, jadikan niat radar. Supaya langkah kita lebih jauh dan besar. Bukan sembang kosong, bukan sekadar hype. Kami bawakan ilmu yang boleh ubah life. Setiap episode ada nilai dan insight. Borak Hustle Life, kita naik satu flight. Bila jatuh kita Kau pernah rasa macam dah buntu? Hutang keliling pinggang, jalan dah tak nampak. Tapi setiap orang yang berjaya hari ni, dulu pun start dari bawah. Borak Hustle. Tempat kita borak benda real. No script, no buang masa. Dari yang bankrupt sampai yang bangkit balik. Semua ada kat sini. Kalau kau tengah struggle, ini podcast kau. Jom hustle sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Selamat malam. Selamat berhari Rabu. So kita akan berjumpa hari Rabu. Ini adalah Borak Hustle yang kelima. Kelima. Dia bukan ada setiap minggu, tapi dia ada bila dia ada. Tapi kita selalu akan buat live hari Rabu malam. Dan kita adalah tetamu-tetamu yang kita jemput, tetamu khas, tetamu istimewa yang sama-sama tengah berhasil pun ada, yang sedang hustlingkan diri, yang sedang struggle, yang dah bangkit, yang sedang bangkit, yang dah berjaya bangkit. Semua akan menjadi tetamu-tetamu kita. Dan host kita hari ni seorang je. Saya seorang je. Coach Fadil tak dapat join malam ni. Dan saya okey je. Episod yang lepas pun saya seorang. Jadi tak adalah nervous sangat. Tapi you all tolong support saya. You all yang dah masuk boleh tolong share kita punya live dekat TikTok, dekat FB dan juga platform lain ada juga kot. Tolonglah share-share. Tap screen tu kan, bagi ada engagement dengan orang lain. Dan kalau nak bertanya pun boleh tanya. Kita buat podcast ni memang buat secara langsung sebab kita nak bagi peluang untuk orang bertanya. Saya menonton juga live ni dekat FB saya. Jadi kalau nak tanya soalan pada saya, tanya dekat FB punya live. So that mungkin saya akan melihat soalan tuan dan puan dan apa yang boleh saya jawab,
saya jawab. Sebab hari ni dia tiba-tiba panas balik cerita pasal BJM Burgerman ni. Kan, sebab tiba-tiba ada orang nak menyungkit balik. Dia nak menyungkit balik cerita pasal Burgerman. Dan secara jujurnya saya tak ada nak jawab apa-apa lagi. Sebab tak ada soalan lagi. Ada orang nak jadi jemputan. Ya, insyaAllah siapa nak jadi tetamu dalam Borak Hustle yang tengah struggle yang diutamakan. Kita nak sama-sama dengar macam mana kisah kita bangkit bersama. Ada orang tanya saya, kenapa nak cerita time you tengah susah ni? Kenapa tak nak nanti dah berjaya nanti baru nak cerita? Tapi memang objektif ataupun kita punya motif kita nak buat podcast Borak Hustle ni memang nak menceritakan kita punya situasi sebenar. Kan, saya sendiri dah cakap saya dalam orang kata apa, dalam keadaan sedang bangkit kembali. Kan, dan sikit sebanyak sebelum saya nak perkenalkan jemputan kita hari ni, saya nak cerita sikit kan tentang apa yang saya sedang hadap sekarang. Which is bila tombangnya bisnes yang sebelum ni iaitu GTR Burger, saya memang dalam keadaan terhutang. Terhutang ni maksudnya berhutang lah. Berhutang dengan beberapa pihak, which is amount dia juta-juta. Tak banyak lah untuk Coach Fadil tak ada malam ni kan. Dia punya hutang tu membuatkan saya rasa kecil saja hutang saya. Padahal hutang saya dah 3 juta. Dia punya 100 juta. Kan? Tapi dalam keadaan nak membayar hutang 3 juta ni, then saya develop business BJM Burgerman. Kemudian sekarang ni saya meninggalkan BJM Burgerman sejak bulan lepas. Itu belum kita akan buat episod khas. Kenapa saya meninggalkan BJM Burgerman. Meninggal ataupun tertinggal tak tahu. Tapi memanglah tak ada orang kata related dengan BJM Burgerman pada start bulan lepas lagi lah. Cuma saya tetap berusaha untuk menyelesaikan isu hutang tertunggak saya. Apa yang saya buat sekarang lebih fokus kepada nak mengumpulkan kekuatan dan kita panggil apa? Mencari jalan-jalan dah ada. Kalau siapa yang follow saya dah jumpa jalan macam mana nak bayar hutang saya. Dan apa yang saya buat sekarang, saya terlibat dengan satu platform beli-beli sejak beberapa bulan lepas, dan kita dah jumpa jalan macam mana nak buat duit dengan mudah dibeli-beli. Dia taklah mudah sangat, tapi proses dia tu berjalan lancar dan kita punya progress sangat baik kan. Dibeli-beli, di nak AI, dan sekarang ni saya tambah satu lagi hasil saya dekat Istel. Kita ada minuman hari ni yang ditunggu-tunggu, Dre Coffee. Thank you yang ditaja malam ni, Dre Coffee. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pakai coconut milk. Itu yang best. Okay, sebelum kita sebab tetamu yang saya undang malam ni memang ada cerita dia bersama-sama dengan saya. Ada cerita dia. You all dengar suara saya clear tak? Suara okey tak dekat live? Okey ya? Sebab saya tak pakai mic ni kan. Biasa ada mic. Mic ni dah okey. Alright, thank you. Okay. Dan apa yang berlaku perkembangan sekarang, saya tak bercerita panjang pasal perkara ni malam ni. Sebab malam ni kita ada tetamu. Kita ada satu minggu yang khas. Saya akan cerita macam mana hasil saya sekarang. Sedang orang kata berjalan menuju untuk menyelesaikan hutang-hutang yang banyak ni. Dan benda tu berlaku progres yang sangat baik. Dalam beli-beli terbaik, dalam nakai terbaik, dan juga dalam kita punya Istel terbaik juga. So kita akan bincangkan benda ni dalam episod yang akan datang. Sebab malam ni
Malam ni saya ada tetamu jemputan khas yang sama-sama tengah orang kata bangkit juga. Cerita bangkit ni memang sesuai sangatlah dalam podcast Borak Hasil ni. Kan? Tapi tetamu ni sangat istimewa sebab dia ni antara orang yang, terus terang saya cakap, dia antara orang yang banyak membantu saya sewaktu saya mula-mula nak bangunkan BGM Burgerman. Tu cerita dia. Sebab apa? Sebab dulu you all tahu kan, saya bisnes dengan GTR Burger. GTR Burger adalah street burger, which is dia menggunakan patty burger yang biasa, roti burger yang biasa, peralatan memasak yang biasa. Tapi bila saya diberi mandat untuk memulakan satu bisnes fast food burger yang nakkan kualiti yang tinggi, yang mencecah, yang diminta untuk sama level dengan jenama antarabangsa, which is saya diberikan orang kata tugas untuk mengeluarkan produk burger dan ayam yang nak mencapai tahap antarabangsa. Susah. Susahnya sebab saya tak pernah kerja fast food. Saya tak pernah get involved dengan fast food. Saya kerja dekat dapur pun tak pernah dekat fast food. Jadi saya mencari siapa yang boleh tolong saya untuk advice saya. Macam mana sebenarnya nak buat burger fast food ni? Susah tau. Kan dia ada 3 kategori burger you kena tahu. 1, burger jalanan. 2, burger fast food. 3, kita panggil gourmet burger yang lebih mahal. Fast food dia kat tengah-tengah. Yang street burger ni dia punya cara street burger. Jadi tiba-tiba Tuhan temukan dengan saya seorang insan istimewa sangat yang dia pun duduk dekat Bangi, saya duduk di Kajang. Jadi kita orang ni dah kenal sebelum ni, cuma saya tahu dia pernah develop satu perusahaan industri buat patty burger dan juga produk-produk untuk jenama antarabangsa. So bila kenal tu, saya pun minta tolong dia. Dan dipendekkan cerita, malam ni saya bawa dia jumpa untuk dia sambung cerita balik, ungkit balik kisah-kisah macam mana dia ni. Mungkin you all tak kenal dia sebab dia ni low profile sikit. Tapi dari segi pengalaman dia, dari segi kepakaran dia, dia mencapai world standard, saya boleh jamin. So, tanpa melengahkan masa, saya nak memperkenalkan kita punya tetamu malam ni di Borak Hasil, Encik Muhammad Farid Ghani. Inilah dia orangnya. You all kenal tak? Kenal tak? Kalau kenal, beritahu kat sini. Kan? Okey, tak ada orang kata, ada orang komen, terima kasih. Tolong share. Ramai juga orang tengok ni. Okey. Cik Farid Muhammad Ghani, selamat datang ke Borak Hasil. Apa khabar? Sihat hari ni? Alhamdulillah. Kan? Baru daripada Kilang tadi. Daripada Kilang. Memanglah. Nak jumpa dia ni bukan senang. Kan? Saya ingat lagi, kita akan berjumpa almost setiap pagi. Seminggu tu dalam 2-3 kali. Kita akan berjumpa setiap pagi dekat Masjid Hasanah. Breakfast. Dan Nasi dagang. Nasi dagang dan you turunkan ilmu kat saya. Kan? Okay. So, untuk permulaan Cik Farid, saya nak minta perkenalkan you punya diri dan pengalaman, background you dulu. Banyak nak sembang ni malam ni, 2 jam ni. Okay, silakan. Okay, Assalamualaikum. Saya ni dulunya banyak dekat belakang tapi. Ya. Saya biasa kat Kilang. Jarang orang tengok muka saya. Tapi saya dah kerja di Kilang ni almost 32 tahun. Saya ada pengalaman dalam industri retort pouch Kilang kat Bangi tu. Lepas tu saya join satu company. Dulu kecil je, tahun 94. Tahun bila? 94. 96. 96. Oh, saya belum grad lagi tu.
94 saya dekat kilang Vitok Pouch dekat Bangi. Tahu Sekejap, lah. Tuan Farid punya umur berapa sekarang? Saya 53 dah. Sama lah kita. 53 dah. You 73 eh? 73. Sama lah. Ya, betul. Kita orang ni sama umur. 73. Lepas tu saya dekat kilang ni sekali dah jadi kilang antarabangsa. Sekarang ni saya start dekat situ tahun 96. Masa tu kilang tu tak ada apa-apa certification lagi. Kilang tu buat apa sebenarnya? Kilang tu dia buat further process. Dia buat Processing. burger, sausage. Tapi dia ni memang fokus kepada franchise antarabangsa, restoran franchise antarabangsa. Kejap. Dia kilang 1996. Kita nak tahu kilang tu besar tak besar, simple je. Saya nak tanya. Waktu tu mula-mula tu production berapa banyak peti? Masa tu kita tak banyak. Dalam 1 tan 2 tan je satu hari. 1 tan, 2 tan satu hari. Compare dengan sekarang, kilang tu dah keluar berapa tan satu hari? Lebih 20 tan. Satu hari 20 tan. hari. Maksudnya kilang yang dia set up tahun 1996, 2 tan sehari dah meningkat kepada 10 kali ganda. 10 kali ganda 20 tan tu dah kira ratus juta tu. Sekarang ni dah lebih sekarang ni. Dah lebih. Lebih daripada 20 tan. Maksudnya dah mencecah ratusan juta lah setahun punya kilang. Okey. Sebelum kita nak cerita pasal kilang lah. Background Cik Farid ni sebenarnya apa? Saya ni food tech. Oh, you memang food tech. Diploma food processing. Food processing. Saya ni daripada Polisas. Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Saya grad tahun 94. Tahun 94 dan 96 you bersama dengan kilang tu. 94 saya join Vitok Pouch company. Kemudian selepas tahun 96 saya join that company lah. 2 tahun lah. Yes. So ini dahsyat ni. Sebab daripada belajar processing food sampai sekarang dia masih dalam bidang yang sama selama 30 tahun. Betul? Tapi saya dulu masa saya belajar ayam ni tingkatan 1 tau. Belajar ayam. Belajar pasal ayam. Okay. Bela ayam masa tu saya kat sekolah teknik Melaka. Okey. Mana masa tu kita dah start belajar ayam. Belajar ternak ayam. Tingkatan 1. Ya, ternak ayam, teori pasal ayam. Ni sains pertanian Sains pertanian. Okay. So saya pun memang minat lah bidang tu. Bidang pertanian, bidang makanan tu memang bidang saya lah. Betul-betul passionate 30 tahun dalam bidang processing. Yeah. Inilah orang dia. Yang sebenarnya orang tak kenal di hadapan, di belakang satu brand yang besar. Inilah orang yang memulakan. Saya nak tanya satu soalan. Bila permulaan, sebab you cakap 96 you yang start that factory kan? Saya salah seorang lah. Salah seorang lah. I mean antara founder lah. Antara pioneer lah. Dalam ni. 1996 saya pun belum grad lagi. Saya grad 97. Waktu tu ada tak syarikat Malaysia yang buat bidang ni? Processing burger, processing topping dan sebagainya, sausage kan? Ada tak? Masa tu memang ada. Tapi dia punya standard tu macam standard untuk local market lah. Tak ada lagi yang standard antarabangsa. Tak ada. Masa tu kira macam franchise international, restoran franchise international baru nak masuk. Kenapa nak set up kilang yang ada standard international waktu tu? Masa tu kan kita sebenarnya kita banyak deal dengan company daripada franchise daripada US. So standard dia standard pakai FDA standard. So masa tu kat Malaysia ni kan memang standard tu terlalu tinggi lah. Even masa tu HACCP pun tak ada lagi. So kejap. Maksudnya waktu tu tak ada kilang yang proses untuk syarikat antarabangsa tu. Ya, betul. So mana dia orang jual waktu tu? Sekarang ni bila dia orang nak start untuk buka dia orang punya franchise, dia carilah masa tu kita orang supply pada hotel. Banyak pada hotel. 1996 saya tanya, saya sebut nama brand. McDonald dah ada. Dia ada kilang dia sendiri. Yes. Burger King dah ada. Burger King tu baru nak start. Tapi saya rasa masa tu kan banyak import. Dia import daripada Australia masa tu. Maksudnya patty tu diimport daripada Australia dan dijual di Malaysia. Yes. Sebab tak ada kilang di Malaysia yang boleh capai standard tu. Dia start kan macam mana, macam kita start produce locally untuk
van tu, because of masa tu kan, masa dulu dia dedicated, dia kilang tu dia buat macam dedicated day halal tu. Dedicated day. Day. Maksudnya ada hari tak halal, ada hari halal. Ada. So Di mana? Di Malaysia? Bukan? ni kilang tu daripada dekat Australia. Jadi kan dia orang import masa tu bukan dedicated halal plant. Selepas dedicated halal plant tu barulah kita orang betul-betul franchise cari kita orang lah. Because masa tu dedicated dia based on day. Kadang-kadang jam. Pagi buat halal, petang buat pork. Ni di Australia? Di Australia. 1996? Yes, 1990-an lah. Ini benda best. Sebab bukan senang nak perjuangkan produk halal, kilang halal. Dan saya pernah dengar, kan, kalau you pernah pergi Jepun, dia panggil halal menu restoran. Sebab menu restoran tu dia ada dua menu. Satu menu halal, satu menu tak halal. Samalah juga dengan kilang ni. Ada yang pagi buat halal punya production, petang tak halal. Waktu tu saya tanya, ini mungkin sensitif sikit. Waktu tu tak ada pilihan. Maksudnya memang JAKIM benarkan produk kilang macam tu hantar ke Malaysia. Masa waktu tu lah. Tapi bila dia kuatkan kuasakan only dedicated halal plant saja yang boleh masuk. Masa tu kita struggle, dan masa tu banyak fast food jumpa kita lah. Pasal memang daripada luar negara tak boleh nak masuk. In fact masa tu kan kita joint venture dengan syarikat Australia lah. Kita start joint venture dengan syarikat Australia untuk nak buat dedicated plant di Malaysia. Di Malaysia. Syarikat tu. So syarikat tu dia ada share ke dalam kilang dia ni? Dia masuk share kat situ. Dia masuk share dekat kilang lah, untuk set up kan. Boleh tak bagi gambaran sikit kan? Berapa starting modal untuk set up kilang yang macam tu? Bila kita actually sebenarnya kan dia based on customer punya requirement lah. Macam starting tu kalau tak juta, dia memang lebih daripada 5 to 6 million untuk satu line. Satu line. Kadang-kadang satu mesin tu kita bawa masuk pun dah berjuta mesin tu. Ini untuk buat patty dengan sausage. Dia mula-mula yang kita fokus sausage dengan patty lah. Sausage dengan patty. Masa tu memang bila kita dapat daripada franchise international, dia bagi buku. Dia punya standard. So mesin-mesin pun kena tukar. Kita kena follow dia punya standard. Kebanyakan mesin-mesin tu kita import daripada US. Daripada US, the whole set lah. Waktu tu China tak ada mesin tu lagi? Tak ada. Masa tu tak ada. That's why masa kita starting tu, masa tu franchise international dia tak banyak. Dia dalam 5-6 restoran. Tapi kita kena comply dengan standard international untuk franchise tu. Jadi kan kita banyak spend duit lah. Banyak kita pinjam duit, kita beli mesin yang canggih-canggih supaya kita boleh comply dengan standard international franchise. Ini yang soalan menarik. Soalan menarik dia adalah betapa susahnya nak comply international standard. Apa beza dia? Kita panggil local punya standard patty burger ni. Ramai orang tak tahu benda ni. Kan, saya dulu pun tak tahu, ingat patty burger sama aja. Apa beza dia local standard yang tak perlu comply dengan international standard? Untuk kita ambil contoh patty burger dengan sausage je, yang mudah orang faham. Jangan bagi teknikal sangat, takut nanti. Okay, dia lebih kepada dia punya formula lah sebenarnya. Formula saja? Formula dan equipment. Dia formula ni kadang macam contohnya, macam kita biasanya dekat Malaysia ni kebanyakan company yang buat burger pakai kerbau. Daging kerbau. Lepas tu dia ada filler ni macam soya protein. Tapi kalau dekat international standard, dia orang pakai patty, daging lembu. Itu beza lembu yang pertama. Kemudian satu lagi machineries. Kalau machineries yang lokal ni biasanya kan dia macam dia bukan teknologi daripada US. Kalau katakan kalau dia cetak tu dia punya density tu tak sama. Jadi dia end up dengan benda tu shrink. Dia kecut lah. Jadi tak nampak cantik, dia lonjong. Tapi kalau US punya mesin, dia punya cetakan dia sangat tepat, sangat padu. Kalau dia punya
dia punya bila dia cetak tu memang density tu sama je. Lepas tu dia ada equipment yang membuatkan burger tu structure je sangat-sangat kukuh lah. Makna dia takkan shrink. Dan masa dan satu lagi proses untuk mencetak tu dalam keadaan yang sejuk. Contohnya dia akan ada dia punya CO2. CO2 ni bahan yang boleh menyejukkan daging masa grinding. Pasal untuk burger macam ni, patty macam ni, dia tak pakai tepung. Tak pakai binder. Dia tak pakai binder. So dia pakai suhu untuk mencetak dan mesin tu untuk mencetak supaya dia jadi betul-betul 100% meat. Maksudnya dia hanya pakai meat, pakai fat saja. Meat dengan fat. Biasanya kita pakai trimming lah. Beef trimming. Beef trimming. Beef trimming. Dia tak campur dengan tepung. Filler tu dia tak campur. Tak ada filler. Phosphate semua tak campur. Tak ada. Itu beza yang paling besar. Kalau nak bezakan patty yang level orang kata international punya brand dengan kalau street burger lah, ataupun gourmet burger pun dia orang pakai pure meat beef kan. Tapi beza tadi kita cerita pasal daging kebau dengan daging lembu. Itu beza yang besar dari segi costing dan juga rasa. And then campuran percentage. Kalau yang fast food ni dia memang pure beef dengan fat. Yang ni dia ada campuran benda lain, bahan lain lah. Okay. Tapi dari segi equipment beza dia, setup dia, line dia, saya rasa berkali ganda cost dia. Betul. Dia kalau katakan macam bila kita nak set up untuk supply kepada franchise international, restoran franchise international, dia punya setup tu kena at least dia kena comply dengan export standard. Because bila kita nak comply dengan standard untuk requirement that international franchise tu, standard dia memang tinggi. Terlampau tinggi. Tinggi. Bila kita comply, kita dah boleh export ke seluruh dunia. Maksudnya kan setup local, kalau kata biasa kalau setup local kita tak cukup untuk mencapai standard untuk supply pada franchise international. Kita kena buat setup export market. Okay, daripada tahun 96, tahun bila yang you berjaya export? Produce sampai boleh export tu? Kita kan sebenarnya kita bermula masa saya masuk tu 96 memang line dia huru-hara lah. Dia tak ikut flow. Bila kita start supply kat franchise, dia bagi auditor cakap kena betulkan sekian. Banyak benda kita kena betulkan. Kita kena buat balik the whole layout plan tu. Kita masa tu dalam 200-300 ribu kita belanja. Then pada tahun 1999 ni cerita kilang lama saya lah. 1999 kita dapat approval. First approval kita dapat export ke Singapore. Daripada dalam proses 3 tahun, you dah dapat approval masuk Singapore. Yes. Singapore ni dia bukan senang tau, because bila kita start comply dengan Fast Food International, automatically kita dah boleh comply dengan export standard. Itu macam the first tu Singapore lah. Masa tu kita happy lah pasal bukan senang nak dapat export ke Singapore. Okay, apa benda paling susah waktu tu sebenarnya? Dia sebenarnya first yang paling susah ada kilang tu. Kilang tu paling susah tu, because kilang tu kita kena betulkan flow. Lepas tu flow masa tu modal okey tak? Lagi satu modal lah. Masa tu saya punya bos dulu, Datuk J, dia tu founder asal that company. Dia banyak pinjam duit. Banyak cari modal semata-mata nak comply dengan audit standard. Berapa banyak kena cari modal? Dia banyak. Sampai sekarang ni tak habis hutang dia lagi. 23 juta tak habis lagi. 23 juta? Tak habis lagi. Walaupun dia dah keluar daripada company tu, masih lagi berhutang. Pasal benda ni memang bila kita set up, masa kita set up memang belanja kita memang sangat-sangat besar. Saya bagi contoh contohnya macam machine slicer kita kan. Biasanya pakai tangan kan. Tangan tu dalam 3-4 ribu boleh dapat. Tapi kalau kita supply pada international pizza punya fast food ni, US punya base, dia pakai sangat-sangat precise. Kalau standard 1.5 mm hingga 2 mm. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. So
kita kena pakai mesin yang harga nak dekat 400-500 ribu pada masa tu. Jadi kan memang kita masa tu duk cari duit, man. Kita cari duit, lepas tu masa tu tak banyak pun restoran fast food, tapi kita dah berjaya untuk comply dengan that standard. Itulah masalah dia. Itulah masalahnya. Maksudnya, you kena keluar modal yang besar untuk set up mesin supaya capai standard. Tapi waktu tu order tak cukup lagi. Ya, betul. Maksudnya cash flow mesti koyak. Koyak. Kita bleeding lah masa tu. Okay. Bila bleeding waktu tu, apa masalah yang paling teruk yang you rasa lah sebagai pioneer dekat kilang? Okay, dia bila kita dah comply, dia fast food makin lama makin bertambah. So kita increase, banyak kita punya production tu kita increase kita punya capacity. Tapi masa tu kan kita problem, kita tak cukup duit. That's why bila kita tak cukup duit, kita cari pelabur. Ada tak keadaan sampai negatif cash flow sampai tak boleh bayar gaji? Ada. Dia biasanya bos lah. Bos dia cagarkan rumah dia. Cagar rumah. Datuk J. Dia cagarkan rumah dia baru kita orang dapat gaji. Masa tu susah. Pasal kita banyak melabur dalam mesin-mesin yang canggih untuk kita comply dengan international standard. Itu yang menyebabkan kita ni bila orang kata koyak sikit lah, because perbelanjaan tu sangat tinggi, especially dari segi sistem. Kita ambil orang ramai, QA sampai 10 orang kita ambil. Terpaksa lah. Itu memang standard dia. Memang pasal kita bila kita supply pada quick service restaurant ni ataupun kita panggil fast food franchise international ni, kita setiap parameter tu kita kena jaga. Jadi kita kena jaga. Contohnya bahagian slicer ada orang jaga, bahagian grinding ada orang jaga. Jadi kan kita tak boleh, pasal dia ada sistem yang kita kena follow. Tapi dari segi sudut bisnes kan, you cakap dah kena buat loan 30 juta. Berapa tahun diperlukan untuk recover ataupun ROI? Sempat tak? Berapa tahun untuk you positifkan balik cash flow dengan production dan order? Dia sebenarnya macam kes yang kilang lama saya tu. Kita bergantung masa kita ROI tu pasal bila bisnes tu dah franchise international tu dah banyak. Okay. Dulu kan 10 that company yang buat sandwich, 10 company. Yang 10 outlet. Pizza 10 outlet. Yang yang pizza 15. Sikit lah. Sikit. Masa tu kita memang bleeding. Tapi bila dia dah capai pada angka yang sangat besar dan kita dah start buat, masa tu barulah kita pulang modal. Pulang modal pun masa tu kita ada hutang lah banyak nak kena settle dengan bank. Kemudian yang seingat saya lebih kurang dalam bila lah 50-60 outlet tu, kita dah start buat duit lah. Start service kita terpaksa start bayar hutang. Itu tahun berapa dah? Tadi 99. Lepas tu dah sampai tahun dia dah awal tahun 2000 lah. Awal tahun 2000 sekejap je lah. Dia masa tu dia tengok masa tu franchise international dia naik. Banyak. Naik betul-betul banyak masa tu. Daripada 96 and then tahun 2000 2001 you dah okey. Ke belum okey lagi? Dia sebenarnya kita sebenarnya production kita okey. Sale kita okey, tapi masa tu banyak hutang. Kita nak settle hutang tu. Dia tak sampai break even. Tak sampai break even. Pasal kita hutang banyak yang kita kena settlekan. Dan apa yang berlaku? Sampai tahun bila yang terpaksa? Masa tu kita capital injection. Masa tu kita ada pelabur lah. Pelabur tu capital venture masuk. So dia buat injection. Tahun? Saya pun tahun 2002 ke 2003 tak silap saya. Okey. Lepas tu kita pun masa tu kita ada joint venture dengan Australia company. Masa tu pun kita pakai duit banyak lah. Dan kita pun ada kita punya joint venture dekat Brunei. Kita buat kilang juga kat sana. Buat kilang kat sana? Tapi kat Brunei? Kat Brunei. Nama sama? Kita nama sama, tapi dia ada dia punya owner tu lah. Amboi. Sambung. Buka kat Brunei? Kita ada buka dekat Brunei, tapi pelabur di Brunei. Pelabur di Brunei. Tu tahun menggunakan awal, teknologi you lah. Yes. Awal tahun 2000. Masa tu kita punya plan Brunei tu disease free zone untuk daging lembu. So kita fokus kat sana. Untuk ekspor ke seluruh dunia. Tapi kan
Waktu tu you hanya fokus supply dekat retail ataupun supply chain restoran. Retail lain macam you buat modern trade ada? Tak Tak ada retail buat? tu tak berapa banyak sangat. Pasal kita masa tu memang fast food tu memang kita buat banyak masa tu. Fast food banyak. Fast food. Because masa tu player untuk supply pada fast food ni tak banyak. Because untuk supply pada fast food ni dia kena comply dengan that system. Tak banyak company boleh buat. Sampai berapa negara you berjaya supply waktu tu? Berapa negara? Cuba sebut nama negara. Actually kita dapat approval export ke Eropah. Eropah? Eropah 2002 tak silap saya. 2002. Okay. Itu kita the only company, the first and the only company untuk chicken punya product proses yang ekspor ke Eropah. Kemudian kita pergi ke Middle East market, Hong Kong, Asian country. Kemudian sampai ke ke banyak tempat lah. Afghanistan pun. Afghanistan, US Army pun kita supply masa tu. Okey, soalan yang ramai mungkin orang tak tahu ni Cik Farid. Dan saya dulu pun macam tak percaya. Sebab bila kita dalam industri ruminan, sebab saya memang suka sangat cerita pasal ruminan lembu kambing. Benda yang kita always semua orang cakap. Sebelum ni saya pun tak percaya. Tapi bila you cakap you supply patty daging ke Singapura, ke Middle East, dapat kebenaran ke Eropah, keluar negara, which is selama ni yang saya tahu Malaysia tak boleh ekspor daging lembu keluar daripada Malaysia disebabkan dia panggil WHO punya regulation. Macam mana you all berjaya buat? I think you all je yang boleh buat ni. Okay, dia sebenarnya kan kita guna daging sebenarnya kita pakai daripada kita panggil non-disease free zone. Okay, you import daging daripada kita Australia. import daripada Australia, daripada Brazil. Kalau kita pakai lokal tak boleh because kita ni tak lepas dari segi biosecurity untuk ekspor. So apa yang kita buat, kita bawa masuk daripada luar negara which is disease free zone. Kemudian kita bawa masuk, kita proses. Dan sama dengan customer punya requirement lah, macam franchise ni, even macam franchise international yang buat burger, yang buat ada restoran burger tu pun dia pun ada list of memang boleh approve list. Memang boleh lah. Maksudnya siapa-siapa pun kalau nak buka kilang guna daging daripada Australia memang boleh apply untuk ekspor. Ya. Tapi sebenarnya bukan semudah tu lah sebenarnya. Saya kan sebenarnya cerita macam mudah. Saya cerita sebenarnya bila kita nak dapatkan supply pun ada masalah. Because dia pasal bila nak ekspor ke Malaysia ni, nak bawa masuk ni, dia kena comply dengan Jabatan Veterina, Kementerian Kesihatan. Satu lagi daripada JAKIM halal. So banyak pelan yang tak boleh comply. Dia Malaysian standard, protokol, DBS punya protokol banyak yang tak boleh comply. So apa yang saya terpaksa buat, kita terpaksa pergi kat sana. Gimana? Saya pergi kat Brazil. Saya jadi konsultan halal kat Brazil. Kita pergi dekat Australia semata-mata untuk nak bagi guideline untuk dia patuh kepada import Malaysia. Sampai macam tu saya kena pergi Brazil, saya kena pergi Holland. Masa tu limited, tak banyak import boleh masuk. Untuk pastikan dia orang follow prosedur halal lah. Ya, because masa tu kan tambah-tambah pula masa tu dia ada satu guideline baru, MS 1500-2009. Masa tu dia memang mana-mana kilang mesti dedicated halal. So lepas tu banyak isu lah macam stunning. Saya pergi settlekan dekat Brazil tu, stunning tak boleh pasal kebanyakan bila dia stunning tu kan dia ada injured, permanent injury. Lepas tu saya terpaksa orang kata bincang dengan that company. Dia ni antara the biggest lah in the world. Saya bincang, kata why not you pakai box. Box tu biasanya pakai dekat India. So dia pakai box. Jadi dia pakai box, lepas tu memang tak start, memang dia tak pakai stunning lah. So bila JAKIM datang, DBS datang lulus. Jadi kan sebenarnya apa yang saya nak cerita, kita kena buat from A to Z. Maknanya kan dorang ni daging dia orang bagus. Lepas tu compliant dia orang bagus.
ikut standard, tapi dia tak boleh nak patuhi standard Malaysia. Jadi kita terpaksa pergi. So usaha you Cik Warid kan, daripada tahun 1996 sampai 99 you berjaya ekspor ke Singapura, 2002, 2003, the hasil nak capai ke tahap tu sangat-sangat berat. susah. And then you dah melepasi tahap tu, maksudnya dah berjaya ekspor, dah orang kata supply dekat franchise international dekat Malaysia pun dah banyak. Tapi company still bleeding, masih rugi, hutang banyak, perlukan injection, and then you cakap tadi kena panggil capital venture. So itu proses yang macam kalau tak cakap saya tengah complicated lah kan. You buat bisnes nak expand satu hal, nak approval lagi, dalam masa yang sama company bleeding lagi. Apa motivation ataupun apa kekuatan you buat waktu tu sebenarnya? Sebenarnya kan kekuatan kita lebih pada halal lah sebenarnya. You nak perjuangkan produk sebenarnya halal. Bayangkan tahun 90-an. Masa tu kan banyak daging lembu, patty daripada Australia datang daripada kilang yang bukan dedicated halal. Pagi. Jadi kan memang masa tu kan kita tengok, alamak, tengok pagi petang dia dah buat potong yang haram kan. Pagi dia buat yang dia just gantungnya sembelihan halal. Lepas tu kan saya tengok ini tak boleh. So kita memang masa tu kita memang ada motivasi. Panggil dia, okay, you tak boleh buat macam ni. Kerajaan pun masa tu baru kerajaan start untuk ban kilang yang tidak dedicated halal. So masa tu kita bincang dengan that company buat joint venture di Malaysia. So kita bawa masuk dia kat Malaysia. Masa tu kita joint venture dengan dia. Kemudian kita macam kita dah proses daging yang alhamdulillah 100% halal. Itu kepuasan kita lah sebenarnya. Pasal daripada yang tak halal tu kita dapat. Saya rasa tu satu motivasi kita lah satu sebenarnya. motivasi dan perjuangan untuk menghasilkan produk yang orang kata independen lah. Yeah. Tetapi ini masuk topik yang seterusnya. Tetapi daripada company yang kecil kan 2 tan sehari dah sampai 10 tan mungkin waktu tu. And then tiba-tiba you terpaksa hadap satu kita panggil pertukaran management disebabkan oleh orang kata company restructure lah kan, sebab you cakap apa, ada capital venture masuk. Cuba cerita sikit momen-momen yang pada saya tragis lah. And then you kehilangan, boleh kata lepas tu you kehilangan kilang tu. Cuba cerita yang tu. Saya sebenarnya masa tu pun saya banyak berada di operation. Kita banyak buat dari segi operation. Itu banyak cerita pasal dekat corporate side lah. Tapi masa tu yang saya ingat ni saya pun bukan saya bukan duduk kat situ. Saya lebih kepada operation masa tu. Masa tu yang saya ingat masa tu kita punya founder kita Datuk J lah. Datuk J founder masa tu. So masa tu kita memang tak cukup modal lah. So kita kena bayar hutang. Kalau tak bayar hutang, company boleh tutup. So apa yang kita buat, bawa capital venture. So dia masuk dalam. Dia masuk dan dia melabur lah. Masa tu seingat saya dia own dalam 70%. Datuk J 30% lah. Tapi masa lepas tu yang saya dipahamkan dilute. Mungkin ada injection. Masa tu kita dah tinggal 20%. Tinggal 20%? Tinggal 20%. Daripada 100% tinggal 20%? Daripada 30 jadi 20. Jadi 30 jadi 20. So kemudian that company sebenarnya bila kita handle that company tu banyak hutang lah sebenarnya. Yang kadang-kadang kita pun tak perasan. So bila buka balik, diorang ni pun capital venture dia tahulah, dia buka balik buku, dia tengok sana sini, tengok ada hutang lagi. So dia pun, yang saya faham masa tu, dia suruh kita lah untuk settlekan hutang-hutang tu. Jadi apa yang berlaku, dia suruh kita pun masa tu tak ada duit. Masa tu kita tak ada duit, so kita terpaksa lego share tu.
Yang saya faham lah, yang saya Tahun? fahamkan tahun masa tu 2000, saya pun tak sure, tahun 2007 2008 2009 ke 2010. Masa tu kita orang 2009, ujung 2009, masa tu nak dekat 2010, kita orang kena keluar lah. Saya kena keluar, founder kena keluar. Founder kena keluar. Daripada kilang yang dah menghasilkan berapa tan waktu tu? Masa tu dah nak dekat 15-16 tan lah. 15 tan sehari. Sehari. And then dah supply ke berapa negara? Kita masa tu kita dah full lah, banyak tempat kita dah supply Middle East. Kita dah masuk ke Hong Kong, Asian country, kemudian Pakistan, Bangladesh kita dah masuk. Tiba-tiba kena keluar. Tiba-tiba Kena keluar company. Jadi kalau macam orang tanya saya, kenapa you tiba-tiba keluar Bergaman? Saya ni baru je mula Bergaman. Kena keluar tu peringkat orang kata apa, permulaan ni. Adalah cerita dia kan, tapi saya tak cerita malam ni. Orang yang dah develop daripada tahun 96 sampai 2010, 15 tahun dah berjuang untuk menghasilkan produk, tiba-tiba kena keluar. Cuba cerita apa perasaan waktu tu? Masa tu kita orang sedih lah kan. Tapi yang paling sedih, Datuk J, dia founder. Dia start daripada kosong. Kemudian dia sanggup gadaikan rumah dia semata-mata nak bayar gaji. Jadi dia memang orang kata macam, sampai bila dia keluar tu saya ingat lagi, masa dia keluar tu menitis saya mata dia. Mestilah 15 tahun set up from zero. Saya boleh bayangkan dia punya hustle dia tu untuk nak cari duit, nak survive, you nak fight, nak menghadap sana, menghadap sini, and then ending dia kena keluar. Saya yang satu lagi yang paling sedih sekali, because masa starting tu kan kita banyak pakai duit because of nak comply dengan that standard. Iyalah. International, sampai sekarang ni hutang tak habis bayar. Kita masih ada hutang lagi. Dia adalah, bukan saya, dia yang ada hutang lagi dengan bank. Kemudian kena keluar. Dan that company pun last kali jatuh ke dijual kepada syarikat luar negara. Production makin besar, alhamdulillah, tahniah. Apa perasaan ya? Kalau tanya saya lah kan, macam saya buat Bergaman baru 2 outlet kan. Tiba-tiba bila saya keluar ni, okey lah, saya boleh terima. Tapi kalau saya boleh bayangkan dia punya susah, Datuk J, dia punya struggle dia, nak set up benda tu, nak develop benda tu, nak pertahankan benda tu, akhirnya terpaksa keluar satu hal. And then the company yang sepatutnya jadi kebanggaan orang Malaysia, kebanggaan orang Melayu, orang Islam, yang menghasilkan produk yang halal, dieksport ke bernegara lah, banyak negara, tiba-tiba jatuh ke tangan owner baru, orang luar, yang kita punya pegangan zero kan. Orang Malaysia ada share dalam tu? Tak ada dah. 100% dijual kepada syarikat luar, dan mereka dapat benda yang dah cantik lah pada saya. Kan klien dah ada, standard dah ada, facility dah dahsyat, business dah besar. Sebenarnya saya sangat sedih lah. Saya sendiri dengar cerita pun saya sangat sedih. Tapi apa nak buat, itulah dunia bisnes. Yang orang kena faham, yang saya hadap tu kecil je, yang you all hadap tu jauh lagi besar. Ya, betul. Dia sebenarnya macam, saya tambah sikit lah, sebenarnya macam dia sebenarnya orang kata blood and tears. Ya, darah dan air mata. Titik apa orang kata, keringat tu. Keringat, air mata, darah, semua mengalir masa kita buat benda tu. Dan benda ni kira macam kita pun sebenarnya kita struggle sangat masa tu. Dan company tu jadi sangat-sangat kuat. Saya buat baru pun tak boleh nak lawan dia. Masa kita buat masa tu, kita buat sangat-sangat kuat. Dan apa tu, dengan compliant. Even company tu yang sekarang ni yang take over tu daripada luar negara, dia pun terkejut.
macam mana company macam tu boleh penetrate market yang sangat-sangat besar, franchise international yang sangat banyak. Biasanya dia beritahu kalau katakan tempat lain tu dia satu market, 2 market, 3 market, tapi dekat kilang lama saya tu almost semua franchise that company boleh supply. Tapi sebenarnya nak ceritanya sebenarnya saya ni quality assurance QA. Kerja saya comply. Saya kena comply pertama sekali, saya kena comply dengan local standard. Yang kedua, saya kena comply dengan export standard. Yang ketiga, export standard tu maknanya luar negara datang inspect, lepas tu buat audit, so saya kena comply. The third yang saya kena comply adalah customer requirement. Itu yang machine, equipment dengan dia punya SOP, QAP. Dia kita panggil QAP, Quality Action Plan. Itu yang sangat-sangat susah. Kalau saya kena audit 2 hari demam. Pasal memang sangat-sangat susah. Dan saya nak cakap sepanjang saya kat sana nak dekat more than 500-600 audit yang saya kena fulfill. Bila Memang demam lah. memang demam. Yang datang audit tu bukan calang-calang. Bukan calang. Semua Biasa yang yang international. datang tu semua daripada luar negara. Mexico lah, US. Kadang-kadang dia punya big boss turun, QA, corporate QA datang. Masa tu kita orang kan macam orang kata everyday bila kena audit semua ada benda baru. That's why kita improve. Betul. Alright, so selesai bab tu yang you orang kata kehilangan apa yang you usahakan selama 15 tahun, and then that was 2010. Apa yang berlaku bila tiba-tiba you kehilangan satu kilang yang besar, and then you decide untuk bermula daripada bawah balik dengan penubuhan kilang baru? Cerita sikit apa yang berlaku dia lepas you keluar, apa yang berlaku, apa momen yang you tak boleh lupakan? Okay, selepas saya keluar, kita orang buat projek Halal Park. Masa tu selepas kita keluar tu kita buat projek Halal Park dengan Datuk J lah, saya dengan Datuk J. Tapi masa tu kan sangat-sangat baru masa tu. Semua orang tak faham Halal Park ni. Kita buat nak buat loan Gambang dekat Gambang. Kita nak buat loan tak lulus because benda ni something yang tak ada bandingan. Bank tak boleh nak comparekan dengan projek-projek lain. Pasal sangat-sangat baru masa tu. Apa yang you nak buat sebenarnya Halal Park ni? Halal Park ni kita nak buat kilang. Sebenarnya vision Priman sorry. Tersebut pula. Tapi vision kita sebenarnya kita nak buat daripada awal kilang asal tu kita nak buat hub. Hub ni untuk supply ke seluruh dunia. Ada 68 kilang untuk produce produk-produk yang berbeza. 68 kilang nak buat produk berbeza, nak ekspor ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Berapa besar kawasan tu? Lebih kurang 100 ekar. Di Gambang. Infra dah siap. Infra masa tu dah siap, tapi kita last kelas kita tak dapat loan. Tu yang kita stop lah. So you punya company yang lead that project? Yes. Tapi ada kilang yang dah dibina tak? Tak ada. Masa tu tak dapat loan. Masa tu kita sempat buat infra saja. Berapa bajet yang diperlukan tu? Masa tu kita ada apply pada bank dalam berapa juta? 150 juta. 150 juta. Tanah dah ada tapi tak dapat dibuat. So tu tahun 2010. Itu tahun 2010 hingga 2015. Masa 5 tahun. Masa kita nak buat tu lah. So 5 tahun tu you macam tak ada kerja kot. Masa yang saya cerita yang pasal projek tu kan, kita memang Datuk J ni dia seorang yang visionary. Dia dah nampak dah. Tahun 90-an kita plan sebenarnya tahun 90-an lagi kita nak buat Halal Hub ni. Tapi because of masa tu bila kita banyaklah kita jumpa GLC, syarikat yang ada duit lah. Syarikat kerajaan. Kita berbincang dengan syarikat dengan corporate company yang besar-besar ni. Tapi dia nampak macam ini macam angangan. Ini angangan kita orang lah gitu. Ini angangan kita orang kan. Actually sebenarnya benda tu dia nampak tau. Bila kita tengok after sekarang ni kan banyak company daripada US datang melapor
di Malaysia. Kenapa dia datang ke Malaysia? Because dia tengok Malaysia ni sebagai halal hub. Itu yang kita punya plan daripada awal tu. Tapi because tak ramai yang faham dengan kita punya vision masa tu. So kalau tengok a big giant company datang ke Malaysia melabur, because kita ada halal yang sangat-sangat competent seluruh dunia. Sekarang kita ada halal hub lah kat Malaysia. Kat Kelang jadi tak? Kita ada halal hub, kita memang ada. Sekarang ni dah memang ada banyak halal hub di Malaysia lah. Yang dah beroperasi. Ya, tapi masa yang kita buat tu dia memang sangat-sangat berbeza lah. Pasal kita punya kilang sedap comply dengan standard. Kita ada 68 usahawan yang kita nak developkan. Maknanya konsep tu bukan satu kilang yang besar. Kita ada usahawan yang kita nak developkan supaya dia jadi sebagai usahawan yang bertaraf antarabangsa. Kita nak buat macam tu. Maknanya kita share the pengalaman, kita manage the hub dan kita train usahawan-usahawan ni untuk export ke seluruh dunia. Macam mana yang kita buat kat tapi tak bankable Maksudnya bank tak percaya. Bank tak percaya pasal masa tu dia tak banyak hub yang ada di Malaysia ni lah. So 5 tahun you berjuang untuk projek halal hub tak dapat direalisasikan. And then bila bermulanya Akar Millennium? Okay, saya sebenarnya 2015 tu memang dah orang kata kita dah stop lah. Bawah lah. Kita dah letih. Kita pun dah masa tu memang dah semua tak boleh jalan. Saya pun masa tu saya masuk kilang ayam lah. Saya buat consultancy. Kemudian saya masuk kilang ayam. Saya ada 2-3 kilang ayam lah saya kerja. Kerja ke konsultan? Saya kerja, saya jadi konsultan, saya bina kilang ayam untuk export standard. Saya buat kilang further process. Masa tu saya buat macam consultancy lah. Kemudian masa 2022 tu saya jumpa Datuk lah, Datuk J. Saya tanya dia, macam rasa tak puas hati tu. Pasal kita hilang, sebenarnya yang lebih tu maruah sebenarnya. Maruah tu kita rasa macam sangat-sangat kita kena tebus balik maruah tu. Jadi kebetulan Datuk J tu dia kata adalah duit sikit. Dia adalah duit sikit. Duit dulu lah duit jual tanah dia kan. Saya masa tu modal tu tak sampai 1 juta lah. So saya start balik. Masa tu kita bina kilang tu dalam masa 4 bulan je siap. Pasal semua dalam kepala otak kita. Resepi, kita develop resepi, kita buat proses, kita buat layout plan dia. Sangat-sangat cepat masa tu. Dalam masa 4 bulan kita dah jalan. Apa production produk waktu tu yang you start? Okay, kita buat sebenarnya tahun bila ni? Tahun 2022 saya start construction. Kita buat renovation tahun 2021 bulan PKP 12. Time PKP apa? PKP. Lepas tu 2022 tu bulan 5, bulan 3, bulan 4 tu dah start boleh jalan. So produk yang saya start tu sebenarnya produk yang lebih kurang sama lah dengan kilang lama saya. Cuma resepi tu banyak kita buat pasal kita buat banyak OEM. OEM ni maksudnya buat untuk orang. Kita buat untuk orang. Untuk SME lah. Yes. Kebanyakan franchise, banyak masa tu saya banyak supply homegrown. Homegrown tu dia lain sikit dia punya resepi tu. Jadi kita kena ubah suai banyak. Tak sama macam apa yang kita buat di masa yang... So you mula balik Akar Millennium ni seolah-olah macam you mula balik yang kilang tahun 1996 tu. Ataupun advance sikit lah sebab you dah pandai kan. Masa tu kan saya yang Akar Millennium ni banyak perubahan saya buat. Saya buat dari segi macam, kalau tengok macam sausage lebih berkhasiat. Kalau tempat lama saya kita pakai nitrate, tempat saya baru saya buat tak ada nitrate, tak ada bahan pengawet. Bahan pewarna kita tak masukkan. So kita buat benda tu lebih sihat. Tapi permulaan 2002 you supply dekat SMB, order dia kecil-kecil lah berbanding you supply dekat international franchise. Berapa je bila hari pertama you start tu, berapa je production yang you all orang kata berani buat? Kita masa mula-mula start tu saya buat dalam 200 kilo 300 sehari. Sehari. Pasal masa tu kan masa tu kita
sebenarnya kita nak masuk market yang kilang lama saya tu, tapi kilang lama saya sangat-sangat kuat. Yalah, dia Ah, punya dari standard segi dah tinggi. Standard dia dah tinggi. Pasal kilang saya tu bukan export standard. Kilang saya ni IKS je. Dan mesin-mesin saya tu tak sama macam apa yang kilang lama saya ada lah. Ya. Dia contohlah, saya bagi contoh, kalau kita pakai buat peti, resipi sama. Tapi mesin kita tabletop. Mesin kita pakai atas meja. Kalau compare dengan kilang lama saya tu, kita beli mesin nak dekat 10 juta lebih. Memang canggih. Memang ikut standard antarabangsa. Tapi yang saya buat tu jadi, bila kita end up, tapi resepi sama. Tapi bila kita goreng, dia jadi loncong sikit. Itu bezanya. Berapa lama you struggle untuk nak naikkan kilang baru ni? Saya first year tu struggle lah. First year tu banyak kita comeback. Ada juga customer. Saya ada juga dapat customer yang dulu kita supply masa kilang lama saya. Lepas tu kita dapat. Berapa lama you ambil masa yang struggle lah? Adakah beberapa bulan saja pun, setahun you kena nak start balik? Saya yang struggle betul-betul ni tahun pertama dengan tahun kedua. 2002, 2003? Ya. 22, 23? Maksudnya nak mula balik dapat klien baru? Masa tu lebih pada masa kita nak dapat halal. Bila dapat halal tu, kita dah comply dengan local standard, halal kita ada mesti, masa tu dia laju sikit. Banyak customer kita yang apa tu, yang dah start ambil dengan kita. So untuk production macam tu kan, Cik Farid kan, benda yang paling penting you cakap tadi, mesti ada certification dulu. Ya, betul. Untuk meyakinkan orang, untuk supply pada orang kan. Kenapa you tak ambil halal lu baru buat? Adakah sebab yalah, kita berniaga ni kan, bila invest nak duit cepatan, so kita nak run dululah. Dia halal ni sebenarnya kita kena buat dulu. Pasal dari segi rekod, kita kena ada rekod. So you buka 2022, tahun bila yang dapat halal? Kita ni ambil masa setahun. Pasal saya masa tu, daripada kita buka tu, kita start apply lesen perniagaan. Lepas dapat lesen perniagaan, lepas tu kita kena ada 3 bulan punya operation supaya kita ada rekod untuk audit. Sebelum tu kita kena apply mesti dulu. Ini persijilan lokal, Kementerian Kesihatan. Kemudian baru kita boleh start dengan halal lah. Masa tu kira macam, tapi tak adalah lama sangat, kita buat cepat masa tu. Cuma masa tu kita nak struggle, nak dapatkan market tu agak susah sikit. Pasal dia berbeza dengan zaman tahun 90-an masa kita start dulu. Pasal kita masa tu banyak competition banyak. Banyak kilang-kilang baru. Kemudian banyak kilang-kilang yang lebih canggih daripada kita orang. Pasal modal kita orang tak banyak. That's why kita masa tu struggle lah. Kita struggle, lepas tu macam saya yang paling, kita faham macam mana nak masuk kepada franchise international, tapi kita punya setup tu tidak layak ataupun tidak mencukupi untuk nak comply dengan that standard. Itu yang kita betul-betul terkilan lah. Pasal bila kita start daripada bawah balik, kita memang struggle sangat. Memanglah, bukan senang nak buat production, saingan, marketing. Lepas tu yang paling saya rasa susah untuk penetrate, orang kata brand-brand yang dah selesa dengan supplier diorang. Kalau boleh share kan, apa breakthrough you? Sebab saya nampak kilang you sekarang dah maju lah compare dengan beberapa tahun lepas. Apa yang breakthrough selain daripada segi halal ni? Sebenarnya apa yang you rasa tiba-tiba sekarang ni kilang Akar Millennium ni lebih berjaya, dah ada breakthrough lah untuk masuk dalam pasaran produk you? Sebenarnya lebih pada pengalaman kita lah. Pengalaman kita supply pada franchise international, restoran franchise international. So banyak kita bantu homegrown. Homegrown tu kita punya breakthrough lah. Pasal macam homegrown ni banyak macam fried chicken, banyak fast food, cafe. Bila kita bagi something yang
yang dulu kita buat untuk international, kita bagi dekat homegrown. So dia majulah, dia dapat sales yang bagus lah. Dan dari segi macam contoh teknologi pun kita share. Dari segi kualiti, yang you pernah pergi di level international, kualiti you punya akal millennium sekarang ni dah menghampiri dari segi saya faham lah, tapi dari segi kualiti produk, but you faham pasal teknikal. Dia sebenarnya dari segi kualiti tu, dia ada benda yang kita dia banyak pasal kalau dekat akar tu kan, kita mesin kita tak highly precision machine, dia tak accurate. Kalau kata size tu dia lari sikit, macam sausage kita pun lari sikit dia punya size compare dengan tempat lama saya. Kalau katakan kita punya apa tu, sistem kita punya macam patty pun lonjong tak sama, tapi resipi sama. Produk macam kalau orang makan okey, tapi kalau tengok dari segi shape, ni lari sikit, dia tak boleh nak capai dengan standard yang sepatutnya. Tapi killer produk you, saya rasa sausage kan. Sausage you saya dah banyak kali try kan. Memang saya rasa macam memenuhi standard international. You punya sausage, kualiti dia kan. Cuba share sikit produk-produk yang you buat sekarang, so that orang boleh tahu. Okay, produk-produk saya ni kita ada buat sausage, kita ada buat cold cuts. Saya ada buat meatball, chicken ball, patty. Kemudian saya sekarang ni banyak kita buat benda-benda yang fried chicken ni lah. You process, you marination. Sekarang ni saya ada produk-produk yang kita dah breaded sendiri. Kita buat macam, kalau macam chicken tender tu kan, dia dah ada tepung, so goreng je. Kambing perap ada kambing perap? Kambing perap belum lagi. Pasal kambing perap ni dia banyak persaingan kita. Benda yang banyak orang buat tu kita tak buat lah. Pasal kita fokus pada yang kepakaran kita. Kambing perap ni dia dah banyak orang buat sebenarnya. Berapa production sekarang? Compare dengan dulu you cakap 200 kilo sehari kan. Sekarang you dah boleh capai berapa kilo? Saya sekarang ni kalau katakan kita dah pernah mencapai 4 tan satu hari. 4 tan. Alhamdulillah. Dia bila kita supply pada homegrown franchise ni, bila kita involve dengan syarikat restoran ni, yang franchise homegrown franchise ni, diorang pula buat banyak ayam goreng semua tu kan. So kita dapat projek banyak lah. Kita dapat buat marination, kita boleh supply chicken tender, supply apa tu yang macam zinger burger tu. Lepas tu kita buat perapan untuk potongan 9. Itu memang increase kita banyak lah. Dan saya satu ketika tu saya dapat order satu bulan nak dekat 1000 carton. 1000 carton patty burger. Tak cukup. Pasal tapi kita orang bukan pakai mesin yang canggih, kita pakai mesin tabletop saja. Tapi kita memang struggle lah. Pasal dulu kalau kita buat sekali kita jalan 10 tan. Kadang-kadang bila mesin burger tu jalan, sekurang-kurangnya boleh jalan sampai production sampai 10 tan. Tapi sekarang ni kita terpaksa buat slow lah. Jadi kita buat sampai even masa tu kita buat 2 shift. Kita buat 2 shift. Pasal benda tu dia kena, mesin tu dia tak boleh pakai berterusan, dia kena relax dulu. Tunggu, lepas tu kita baru jalan. Dia kena slow-slow sikit. So ni dia macam Cik Farid, dia macam kebangkitan daripada orang kata 1990. Saya suka cerita pasal tahun kan. Saya suka remember tahun 96 you bermula, and then you kena keluar, company tu dah membesar 2010, and then you kerja sendiri 2015 you start balik, dan 2022 you start balik, dan sekarang 2026 dia nampak dia punya turun naik, you punya perjalanan journey dalam membangunkan produk kita panggil produk processing food kan. Pada proses yang mana kita perlu orang kata nak memperjuangkan produk-produk halal ni. Ini baru cerita tempatan kan. Tapi nak tahu juga, selepas sudah capai apa yang orang kata mungkin 2-3 tahun lepas
You rasa jauh nak pergi. Daripada 200 kilo dah jadi 4 tan satu hari. Kilang masih yang sama. Kilang masih yang sama. Apa perancangan ni? Nak membesar ke? Nak pergi luar negara ke? Apa lagi? Sebenarnya kita ada perancangan untuk kita nak export, kita nak comply, kita nak cari kilang baru. Kemudian kita nak comply dengan international standard. Lepas tu kita nak cari mesin-mesin yang dulu kita pakai. Kebetulan kita pun ada pelabur. Jadi kita nak pergi lebih. Buka kilang baru ke? Ataupun buka kilang yang besar? Ataupun nak buka kilang, sebenarnya macam kilang saya teres. Kilang saya teres tu dia macam tak comply dengan export standard. So kita nak cari kilang yang betul-betul macam single land. Kemudian kilang tu dia dia punya flow, ada segi flow, dari segi kawasan ikut international standard. Jadi machineries kita nak cari yang lebih canggih. So itu kita punya perancangan lah. Pasal bila kita dapat buat ni semua, senang je nak masuk international franchise restaurant ni. Pasal dulu kita pernah buat. Dan nak export pun kita yang buat untuk export tu. Jadi tak susah bagi kita lah. Cuma masa sekarang ni kita masih fokus pada homegrown lah. You ada capacity lagi tak kalau ada orang nak buat OEM ke? Ada lagi capacity? Masih ada lagi. Pasal yang saya cakap part tan tu dia bukan hari-hari kita buat part tan. Part tan tu tengok pada volume lah. Normally average kita buat dalam 2 tan, 3 tan. Tapi kita memang ada room lah. Pasal yang 2 tan, 3 tan tu banyak buat untuk fried chicken. I see. Fried chicken punya produk. Kalau macam sausage, macam burger, kita ada room lagi lah untuk kita nak buat OEM lah. So, kalau orang nak buat OEM dengan you, apa cara dia ataupun MOQ dia ke ataupun harga dia macam mana? You boleh cerita? Pertama sekali dari segi harga. OEM ni kita buat actually macam akan kita boleh buat OEM serendah 200 kilo sebenarnya. Even 100 kilo pun kita boleh buat lah sebenarnya. Pasal mesin-mesin kita tak besar. Produk apa tu? Produk burger, patty, sausage. Apa-apa? Nak buat brand dia orang boleh? Boleh. Kita boleh buat brand dia orang. Kita sebenarnya macam saya ni kan. Saya ada lebih daripada 500 resepi. 500 resepi? 500 resepi. Wow. Dan sekarang ni pun kita R&D kita very strong. Sangat kuat. So kalau dia orang datang, dia orang tak ada resepi, dia boleh beli resepi. Kita akan provide resepi. Kita akan provide resepi yang khusus untuk dia. Contohnya saya buat 3 resepi. Ataupun kita bagi dia test 3 resepi. Dia akan pilih mana satu resepi yang dia nak. So once benda tu dia kata saya nak resepi produk A. So kita akan reserve khas untuk resepi dia. Mana kita tak bagi orang lah. Macam tu. So macam saya dengan Cik Nordin pun kita ada buat. Betul. Dengan dia punya. Saya dah cerita daripada awal tadi kan. Kalau tak ada Cik Farid, mungkin tak adalah BJM Burgerman tu sebenarnya. Sebab saya waktu saya mencari formula, saya mencari siapa yang boleh tunjuk kat saya ni nak buat patty tak kerti tau. Sebab kita kalau buat manual tu boleh kan. Tapi untuk dapat that patty yang boleh serve fast food and then marinated chicken and then produk-produk yang untuk BJM Burgerman tu memang saya bermula dengan Cik Farid yang bagi guideline supaya saya dapat idea. Tapi Cik Farid kan, perjalanan you daripada awal tadi kan you cerita, saya memang kagum lah dengan you punya passionate dalam bidang ni. Satu, dia belajar teknologi makanan dan dia stay dalam teknologi makanan yang sama lah selama 30 tahun. Itu satu benda yang 22 tahun lah. 32 tahun. Masuk tahun ni. Dia sangat kontradik dengan saya. Kan, sebab saya ni belajar kaji bumi. Lepas tu 30 bisnes saya buat. Semua jenis bisnes saya buat. Jadi kita ada apa yang you cerita tadi, perjuangan you nak menghasilkan produk yang halal dan dalam masa yang sama you nak bantu SME mendapatkan produk yang berkualiti antarabangsa. Sebab di luar sana ramai orang buat produk
Ramai orang buat produk. Kan? Tapi nak dapat produk yang berkualiti antarabangsa ni, memang kadang-kadang kan, bukan nak cakap lah, kalau kita ada satu kedai, kita nak dapat produk yang kualiti antarabangsa ni, kadang-kadang tak boleh dapat. You call dia nak minta quotation pun dia tak bagi. Kan, kilang-kilang besar ni kan. Jadi dengan adanya akar milenium ni, dan dia ada 500 formula untuk you all kalau nak buka bisnes, sama ada you nak buat retails ataupun you nak buat F&B outlet ataupun you nak buat licensing ke apa semua, Cik Farid ni dia banyak pengalaman. Cuma tanya satulah, you buat kilang saja, you tak terfikir nak buat outlet untuk jual direct lah? Outlet ni sebenarnya Outlet F&B maksudnya jual direct produk you. buat masa ni sebenarnya saya tak ada cadangan lah pasal kita ni memang sebenarnya bila saya di kilang, kita boleh buat beribu F&B, kita boleh bantu. Saya boleh buat tapi saya tak pandai nak buat fast food ni, restoran ni. Maksudnya macam Cik Nordin dia ada pengalaman, dia pandai lah. Macam saya ni nak develop produk tu memang saya boleh buat. Contohnya kan macam ayam goreng, saya ada 30 jenis tepung. 30 jenis tepung, maknanya you pilih tepung mana you nak. Macam hari tu kan, macam Cik Nordin, dia nak tepung macam ni, kita pakai tepung ni. Satu lain-lain kita punya homegrown franchise, dia pakai kita, okey dia nak tepung macam mana, kita buat lah. Kita buat marination, pakai kita punya teknologi. Lepas tu tepung, lepas tu kita boleh kita tanya dia, you nak macam mana, you nak apa. So dari situ kita bantu pasal kita R&D dah lama. Kita ni orang baru nak buka restoran, kita 30 tahun kita dah buat R&D. Mana tepung nak pakai, apa tepung, kandungan tepung tu macam mana, nak dapat halal macam mana, itu memang kerja kita. Dan you ada brand produk yang you highlight dekat akar milenium ataupun ada nama lain yang you kita sebenarnya highlight? Ada customer kita, saya ada, pertama kita ada brand Akar Gourmet. Akar Gourmet. Akar Gourmet ni memang under factory lah. Because yang ni memang kita buat general product untuk kita punya customer cafe. Pasal customer cafe ni dia tak ada masa nak develop produk dia orang. Dia tengok produk apa yang ada, tu yang dia beli. Kemudian kita ada kita punya OEM under apa tu? Supreme Card. Supreme Card. Supreme Card kita ada. Itu under kita punya OEM customer lah. Dan ada banyak lagi, sebenarnya ada banyak OEM kita, tapi OEM ni apa tu, kira macam kita pun tak nak expose banyak lah sebenarnya. Pasal ini banyak, kalau tengok jenama-jenama, kalau tengok dekat beranangnya kilang tu kita punya dah tu. Tapi dari segi marketing kan, maksudnya produk you, you ada jual dekat TikTok Shop ke Shopee ke ada? Saya actually macam produk kita ni fokus kepada business to business lah, B2B. Saya retail kita tak buat, tapi customer OEM kita ada jual retail. Ada soal kelebihan kita ni, kalau ada customer nak buat retail, kita boleh buatkan brand dia boleh jual dekat retail market. I see. Saya ni lebih kepada macam seolah-olah macam kilang kereta lah. Saya boleh buat Proton, saya boleh buat Mercedes, ikut pada customer punya kehendak. Kalau dia nak masuk retail, kita buat dia punya weight tu 250 gram, kecil punya packing. Kalau katakan dia nak yang besar, katakan dia nak supply kepada food speed, kita buat 1 kilo, kita buat 500 gram. Kita akan ikut kepada kehendak customer, kat mana market yang dia nak masuk. Apa challenge you dari segi sekarang ni competition banyak kan? Apa challenge you yang terbesar sekarang ni, selain daripada you punya hasrat tadi nak buka kilang besar, itu cerita lain, tapi produk yang ada sekarang apa challenge dia? Kita sebenarnya challenge ni sebenarnya competition lah. Competition pun dah banyak kan. Cost you tinggi. Satu lagi kita punya cost. Cost kita bila tax, dari segi tax, bila kita dah kena tax,
Dulu pasal kita masa tu kita tak expose pada tax. Bila dah sampai kepada tahap kita dah kena tax, banyak customer komplain, kata apa pasal mahal ni. Kan? Jadi pun kita terpaksa beritahu lah. Itu dari segi harga dia naik. Lagi satu bahan mentah lah. Dia bahan mentah ni macam contohnya macam saya tak bawa satu kontena, 2 kontena. Kalau saya bawa satu kontena, 2 kontena mungkin lagi murah. Saya terpaksa beli 100 karton, 200 karton daripada distributor ataupun agent. Itu menyebabkan harga saya agak tinggi lah. Because saya tidak ada sumber kewangan yang kukuh untuk nak bawa by container. Kalau bawa by container ni memang sangat-sangat murah. Macam contohnya, saya bagi contoh beef trimming. Kita bawa daripada Brazil. Saya terpaksa beli 30 karton, 20 karton. Kalau saya bawa satu kontena tu, nak dekat 25 tan, harga dia memang sangat-sangat mahal lah. Kita tak mampu. Jadi kita buat secara kecil-kecilan. Kita bawa masuk dengan kadar yang mencukupi lah untuk kegunaan kita. Dari segi mingguan. Faham. Dari segi harga lah. Harga tu dari segi bahan mentah. Kemudian dari segi baru-baru ni kita ada isu masa harga kita naik sikit. Masa isu gaji minimum. Gaji minimum naik sikit harga. Lepas tu bila ada tax kita naik sikit. Sekarang berapa ramai tenaga pekerja? Sekarang ni kita ada 15 orang tenaga pekerja. Tapi keseluruhan termasuk office 20 lah. 20 orang. So apa lagi yang Cik Farid rasa kan industri ni memang ada masa depan? Sebenarnya kan kalau tengok industri ni memang sangat-sangat besar, sangat-sangat ada masa depan. Kita tengoklah macam mana orang daripada luar negara, daripada US, daripada Europe datang melabur Malaysia. Kenapa dia datang kat sini? Dia bukan company kecil-kecil tau. Dia top kalau protein supplier dia nombor 1. Dia datang kat Malaysia. Dia invest dekat Malaysia. Dia buka kilang kat Bandar Estate tu, tengok berapa banyak pelabur daripada luar negara datang melabur kat sini. Dia nak ekspor semua? Dia actually sebenarnya dia nak gunakan Malaysia ni untuk jadi halal hub dia orang. Because macam satu company tu kan, dia antara the biggest in the world. Dia masuk, dia melabur. Sebenarnya dia ada lebih kurang more than 100 kilang di seluruh dunia. Dan dia ada juga dekat Middle East. Tapi still digunakan Malaysia sebagai halal hub. Kerana Malaysia punya dari segi halal sangat-sangat kompeten. Dia dari segi dari segi kira macam dikawal oleh kerajaan. Kalau contohnya, saya bagi contoh dekat luar negara, pengalaman saya sijil halal dia, kalau nak bagi sijil halal senang je. Dia pergi dalam kereta je sebenarnya. Bila dia nak buat line halal, dia gantung je. Halal slaughtering. Tapi kat Malaysia lain. Malaysia ni dengan audit, dengan pematuhan, kita ada ramai pegawai-pegawai yang sangat-sangat kompeten. Kemudian kita punya authority di setiap negeri, enforcement. Sikit silap je diorang datang. Kalau tersilap je ataupun ada orang komplain, dia datang. Dia sangat-sangat kompeten. That's why macam saya dulu banyak involved dekat Brazil kan. Dekat Brazil tu sebenarnya dia ada kes penipuan. Brazil ni banyak ekspor ke Middle East. Kemudian Middle East dia almost 33%. Dia punya lembu ayam supply pada Middle East. Tapi halal lah. Tapi Middle East dia kira macam dia tanya dari segi kompetensi Brazil ni kan. So Brazil ni dia kata memanglah pasal yang jaga bukan authority, bukan government. So dia ambil halal kat Malaysia. Pasal itu untuk menjadikan dia lebih kompeten. Dia ambil persijilan ataupun kelulusan ekspor ke Malaysia. Bukan nak ekspor ke Malaysia pun. Macam ayam tu kan. Pasal dia supply kat Malaysia lagi mahal. Tak boleh compete dengan Thailand. Jadi dia ambil persijilan tu semata-mata untuk tunjukkan dekat Middle East. Okay, kita dah comply dengan Malaysia. Dah tidak ada pertikaian lagi. Sampai macam tu sekali. Ini pengalaman saya lah. Pengalaman saya dalam industri. Dia ambil
segi halal, kebanyakan kilang-kilang ayam dia ambil persijilan di Malaysia, lebih pada nak tunjuk pada Middle East lah, Middle East market, because kita punya halal tu sangat Berapa susah. industri halal kita, berapa bilion satu dunia, trilion kan? Trilion. Sekarang ni berkembang. Kadang-kadang kalau kita tengok dari segi kebanyakan franchise international dah start ada halal. Itu yang menjadikan dia punya halal punya demand market sangat-sangat besar. Because itulah. Okay, terbaik. So siapa-siapa dekat luar sana yang nak buat produk, nak OEM produk, kita welcome datang ke Akar Millennium dekat Branang. Ada macam-macam produk, ada 500 resepi. Kalau you all nak buat apa saja produk, ada dengan Cik Farid. 32 tahun berpengalaman dalam food tech kan, membangunkan daripada SME sampai kepada peringkat antarabangsa, and then jatuh, sekarang bangun balik. Saya salute lah dengan semangat Cik Farid yang tak mengenal erti kalah kan, sebab dia anggap benda ni satu perjuangan produk halal yang kena buat. Kalau orang macam dia yang sangat berpengalaman tak buat, siapa lagi nak buat kan? Ya, betul. Satu lagi saya alu-alukan, kalau ada franchise yang nak buat fast food homegrown, jumpa kita boleh developkan produk-produk dia. Seperti mana yang ada homegrown yang tengah top sekarang ni. Kita buat resepi, kita buat dia punya ayam goreng, kita buat dia punya patty, kemudian kita buat dia punya produk sampai jadi sedap lah. Setanding dengan franchise international. Itu pengalaman kita. That's why kita nak kongsikan pengalaman tu dengan lokal, dengan homegrown. Supaya lebih at least homegrown ni sebenarnya, saya pun ada juga matlamat cita-cita saya. Homegrown ni saya nak, kalau boleh kita nak bantu sampai dia boleh buka di seluruh dunia. Seluruh dunia, maknanya kan dia bukan champion Malaysia aja, dia boleh buka dekat UK, dan produk-produk dia sama macam produk-produk ataupun lebih baik daripada produk-produk yang franchise international ni. Maknanya dia kira diterima di seluruh dunia. Faham? Okey. Kita dah di penghujung rancangan. Kita nak Cik Farid untuk kata-kata ucapan kepada pendengar di luar sana yang terima kasih banyak join kita punya live malam ni, podcast kita dengan satu ikon teknologi makanan. Dia bukan cakap saja, dia bukan teori, dia bukan mengajar saja. Dia betul-betul buat, dia dah sampai level yang sangat tinggi, and then jatuh, dia bangun balik. Itu namanya hasil dalam bisnes ni, tak mengenal erti kalah. Apa ucapan terakhir untuk mereka di luar sana? Sebenarnya actually macam saya kan, saya dah 32 tahun. Dah sampai masanya kita lebih fikir kepada macam mana kita boleh bagi kebaikan kepada umat lah sebenarnya. Pengalaman saya tu bukan semata-mata nak dapat gaji besar je. Tak, sebenarnya lebih kepada macam mana kita boleh tengok orang-orang kita kita punya homegrown boleh naik ataupun pergi ke international level. Saya ada ni, saya bantu, saya ada sedikit pengalaman lah, dan kita boleh bantu sampai berjaya. Lepas tu saya ucapkan terima kasih lah menjemput saya. Pasal saya ni jarang, ni podcast ni first time ni. First time? First time. Jarang orang jemput saya sebenarnya. Kena bawa media ni jumpa you ni. Saya ni kira belakang tabi. Tak, you kena ke depan. Pasal tak ramai orang yang ada teknologi ni, ada kepakaran ni yang boleh berkongsi kan, bagi semangat. You kena ada pelapis tau. You kena train pelapis yang mana bukan senang nak sampai ke level ni kan, dan kita harap benda ni tidak terhenti macam tu saja. Of course saya ucapkan selamat maju jaya dengan Akar Millennium, dan saya amat berharap Akar Millennium ni dia akan terus berkembang kan, dengan cita-cita tadi nak buka lagi kilang yang lebih besar,
nak keluarkan produk yang boleh dieksport. So untuk malam ni terima kasih banyak sekali lagi Cik Farid, tetamu kita di Borak Hustle untuk edisi kelima ni, dan kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih mereka yang stay daripada awal sampai akhir, dan kita insyaAllah akan jumpa lagi di episod seterusnya dengan tetamu-tetamu yang kita undang menceritakan, berkongsi pengalaman macam mana untuk bangun, bangkit dan terus berkembang dalam dunia perniagaan dan diri mereka sendiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Hutang keliling pinggang, jalan dah tak nampak. Tapi setiap orang yang berjaya hari ni dulu pun start dari bawah. Borak Hustle. Tempat kita borak benda real. No script, no buang masa. Dari yang bankrupt sampai yang bangkit balik. Semua ada kat sini. Kalau kau tengah struggle, ini podcast kau. Jom hustle sama-sama.